Saya dah dapat info dia, mak saya masak petang tu. Masak. Lepas tu saya tengok mak saya masak sambal udang tau. Banyak. Macam dia tengok, kenapa mak saya masak sambal udang? Sebab yelah, maksudnya mama kalau lauk raya kan rendang, mama selalu masak rendang paru ke kan, rendang daging. Lepas tu hari tu mama masak sambal udang. Lepas tu saya cakap, "Ma, malam ni ada datang beraya ke?" Mak cakap, "Siapa datang beraya?" Cakap, hari tak tahu ke? Cakap, "Tak." Mak saya cakap, "Abang Long." "Abang Long datang Johor beraya?" Cakap, "Abang Long datang." Lepas tu saya pun dah excited lah kan. Saya macam, Abang Long datang Johor beraya rumah Lepas tu masa saya siap petang-petang tu, tiba-tiba Kak Ayah ketuk bilik saya. Masa saya nak siap-siap tu, abang